Panas dari persidangan Agung UMNO semalam. Tengah syok PAU berlangsung, tiba-tiba Ketua Pemuda Umum letak jawatan Exco Kerajaan Negeri serta-merta. Ramai kata ini langkah politik biasa. Tapi, kalau kita buang lensa politik, kita pakai lensa tata kelola, ini red flag besar bang. Bendera merah dia bukan pada siapa gaduh dengan siapa, tapi pada budaya menjadikan jawatan hakiki kerajaan sebagai chip perjudian politik. Kita kena ingat sejarah Melaka. Negeri ni pernah lumpuh sampai kena buat pilihan raya negeri mengejut dulu sebab apa? Sebab game tarik tali politik macam ni lah. Rekod lama menunjukkan bila politik bergoyang, pentadbiran negeri yang kena sidai. Fakta kes hari ni, dia pegang portfolio penting, kemajuan desa dan pertanian. Bila letak jawatan mengejut tanpa notis, apa jadi pada kelulusan projek dan dasar bawah portfolio tu? Tergantung. Ini bukan soal parti mana. Ini soal kesinambungan kerja untuk rakyat. Jawatan dalam kerajaan tu amanah untuk berkhidmat, bukan alat tawar-menawar bila merajuk dalam parti. Kalau asyik tukar nak koda sebab drama dalaman, bila masa kapal nak sampai destinasi? Rakyat dah muak dengan drama. Kita nak kestabilan. Red flag!